Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Airin Haifah dari Teams TV. Hari ini, 9 Jun 2026, berlangsungnya program pembangunan STEM Estate Tengku Abang Mariam 2026. Antara pertandingan yang dijalankan ialah Bridge Building, Water Rocket Challenge, Innovator of Tomorrow dan STEM Talent Show yang berlangsung di Bilik Sains, Bilik Kristal, Bilik RBT dan Pusat Sumber Sekolah. Jom sama-sama kita saksikan kreativiti dan bakat murid SK TAM. Bridge Building. Pengalaman kamu menyertai Beach Building? Saya sangat berseronok kerana saya dapat membina jabatan bersama kawan-kawan saya. Terima kasih. Penutup dia tu. Baru dia boleh makan tepi. Apa? Bukan dia angkat gerak ni. Panjang je. Kau yang mana tu? Kalau tak jadi kita lah payung nak ni. Apa bang? Apakah cabaran yang paling menarik dalam Water Rocket Challenge? Cabaran paling menarik ialah memastikan roket air dapat dilancarkan dengan baik dan bergerak sejauh mungkin. Bagaimana perasaan kamu menyertai STEM Talent Show? Saya berasa gembira kerana saya boleh menunjuk bakat dan menunjuk ilmu STEM yang dengan rakan-rakan. Terima kasih. Apa yang kamu pelajari melalui Innovator of Tomorrow? Saya belajar untuk berfikir secara kreatif dan menghasilkan idea baharu yang boleh menyelesaikan masalah harian. Terima kasih. Berakhirlah sudah liputan program pembangunan STEM Estate Tengku Abang Mariam 2026 pada hari ini. Tahniah kepada semua murid yang telah menyertai pertandingan dengan penuh semangat, kreativiti dan keyakinan. Saya Airin Haifah, kami dari Teams TV, cerita kita bermula di sini.